Syaflan yang rajin, makin hari makin rajin upload video. Hari ni saya akan bermain game Slender The Cellar. Sebelum ni kita dah selesaikan The Cellar 3 dan Cellar 3 pula. Kita dah selesaikan Cellar 2. Ini adalah hari terakhir untuk bermain Cellar 3. Dan next video mungkin saya akan bermain game The Slenina. Yang lain game yang seterusnya. InsyaAllah kita malam ni akan menamakan game Serena. Kita akan pilih ke setting medium. Okey, semua berjalan dengan aman. Okey. Dan ini ada ada komputer kat sini. Wow. Komputer untuk buat kerja. Kerja pula. Dalam ni pun ada jumpscare pula. Hantu ni memang ada ke pakai komputer, pakai teknologi? InsyaAllah kita akan selesaikan game ni dengan secepat-cepatnya. And then kita akan cuba untuk game lain. Tak boleh lah. Tak boleh. Nanti aku tak terikot nanti. Kan kau salahkan aku. Aduh, hai. Jumpscare lagi. Ni kan game hantu. Takkan tak ada jumpscare pula kan? Okay. Oh lala. Masuk di bilik ruangan. Ini bilik. Kalau korang rumah tak nak pencuri masuk, pasanglah gambar hantu. Okay. Tak serius. Okay, dapat buku. Kita dapat buku. Kau takkan keluar muka kan? Kita akan keluar muka. Keliling dulu. Okay, tak ada. Okay, ada kunci. Nasib baik tak terlibat. Dah. Jalan. Saya haraplah tidak terlalu susah game ni. Okay, kunci dah terpakai. Sekejap. Suara tak full lagi. Tak dengar. Okey. Tak ada apa-apa. Apa? Janganlah mengamuk. Level 3 pun boleh tahan juga ya. Tak ada apa-apa. Tak ada kunci. Dah tak ada kunci. Okay, jadi kita jalan. Ya Allah, suara dia pun. Alamak. Ya Allah, hai. Mama. Tak. Kau stay situ, kau ada lagi? Itu dia. Tengok. 2 kali dah dia stay situ. Okay. Tak apa-apa. Bunyi pintu pun menyeramkan. Memang bunyi pintu macam ni lah dia. Tak ada jump scare. Okay, alright. Okay, 4 buku. Cukup senang juga level 3 ni ya. Okay, tidak apa-apa. Dalam dah check tak ada. Tadi dah cek. Ni kunci. Ini nak cakap rumah pun tak. Mungkin tempat kerja lah. Ni mungkin tempat kerja. Okay, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa sini. Okay, dapat. Sini 2 pintu. Ada 2 pintu. Kita pilih kiri dulu. Okay. Cari 5. Okay. Dapat 5 buku. Tinggal 3 buku lagi. Tak ada apa-apa di sini. Tak ada apa-apa di sini. Tak ada apa-apa. Okay, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ya, memang tak ada apa-apa. Ada hantu Selina je kat sini. Kunci dah dipakai kan? Kunci dah pakai tu.
Tolong saya. Tak. Mana ada nak tolong? Saya yang main. Halah. Okey, kat sini kita belum cek kan? Okey. Kat sini tak belum cek. Dia 2 buku lagi. 2 buku lagi. 2 buku lagi. Cukup mudah juga level 3 ni ya. Nice lah kalau macam itu. Alamak pula ni. Kunci yang terpakai. Haraplah tak ada apa-apa. Okey. Okey. 1 buku lagi. 1 buku lagi. Satu buku lagi. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey. Ada 1 pintu yang terkunci. Kat sana kita belum cek. Okey, sini dah cek. Ada 1 pintu yang terkunci. Saya nak buka. Ini map pun kecil lah. Okey lah kalau map kecil. Pintu ni kan? Pintu ni. Hai. Awak tak rindu saya ke? Oh, luas ni tempat ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, nice. Cantik. Cukup mudah untuk game ni. Okey, tak apa. Kita keluar terus. Allah! Kau jangan nak kau ya. Ni. Tamatlah riawat kau. Bye bye. Guys, di level 3 pun cukup mudah. Jadi, terima kasih telah melihat video saya. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye.